Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acih here. Lepas Trisha dia dah dengar tape recorder EJ dengan Dr. Adrian ni, tiba-tiba dia dengar suara Ethan panggil dia. Lepas Ethan panggil dia tu, dia terkejut lah. Lepas tu dia ambil semua kaset-kaset tu, dia simpan cepat-cepat dalam laci. Tak mau bagi Ethan ni nampak dan tahulah apa yang dia buat. Elok dia dah habis macam kelang kabut simpan tu, Ethan ni masuk bilik office. Lepas tu Ethan ni tanyalah, hang tengah buat apa? And then Trisha ni dia macam tipu lah. Dia kata, aku ingat macam nak buat resume. Trisha ni sebelum ni dia kerja untuk majalah. Dia tulis untuk kolom yang macam bagi tips diet, tips beauty, tapi dia tak pernah dapat permanent position. Dia selalu dapat macam pekerja sementara sahaja. So that's why lah dia ni macam kalau kerja tu dia bertukar-tukar majalah lah, company majalah. So Trisha ni dia tak apa suka nak kerja sangat, sebab bila dia tak dapat permanent position, dia kena bertukar-tukar company dan ada company yang reject dia. Jadi dia macam tak apa suka lah dengan the proses benda tu. So lepas dia berkahwin dengan si Ethan ni pula memang ada duit, jadi dia tak ada masalah lah untuk dia tidak bekerja. Dia enjoy lah bila dia tak bekerja. Dan since Ethan dah tahu kata dia pregnant, Ethan ni pun macam tanyalah, hang sure ke hang nak kerja? Well, since hang dah pregnant, aku rasa macam better hang spend time rehatkan diri hang, jaga baby, macam tu lah. Lepas tu Trisha ni dia kata lah, bukanlah dia nak cari as soon as possible sajalah buat resume ni, mana nak tahu kut-kut ada kerja. Kalau ada, kalau tak ada. Lepas tu Ethan ni habak lah, dia kata, aku tak kisah tau kalau hang tak kerja, aku lebih suka kalau hang tak kerja. Lepas tu dia senyum. Waktu ni kira macam Trisha ni macam memang sayang gila dengan husband dia. Husband dia ni green flag. Kenapa kawan dia semua duk kata husband dia ni red flag, sampai kan kawan dia ni kata macam hang ni gila lah nak kahwin dengan dia secepat ni. Tapi macam kenapa kawan-kawan dia nak judge dia disebabkan Ethan ni parents dia dah mati dan dia tak ada kawan-kawan. Macam tak kenal lah. Kalau lah dia tahu sifat dia yang sebenar, Ethan ni memang husband yang perfect gila. Lepas tu mak si Trisha ni selalulah macam cakap dekat Trisha ni, kata alah kawan-kawan hang tu jealous dengan hang, sebab tu lah dia berkata macam tu. Trisha ni dia banyak dengar lah wisdom word daripada mak dia. Boleh dikatakan dia dengan mak dia ni best friend lah. And then Trisha ni dia tanya lah, Ethan, hang dah ambil laptop ke? Ethan pun kata, ya dah ambil dah. Punyalah susah nak jalan sebab yelah jalan penuh dengan salji. And then Trisha ni tanya lah, hang nak guna office ni ke buat kerja? And then Ethan kata, actually no, aku nak buat kerja dekat atas sebab dalam bilik ni cahaya tak masuk, jadi aku nak duduk kat atas lah, tingkap besar sikit, ada cahaya, jadi hang boleh lah duduk dalam bilik ni. Lepas tu Trisha ni pun macam okay. And then Ethan ni pun naik atas. Lepas Ethan naik atas and Trisha ni make sure dia betul-betul naik atas. Lepas tu Trisha ni dia bawa keluar balik kaset-kaset tadi, and then dia macam dia tak boleh lah nak dengar lagi yang session si EJ ni. Jadi Trisha ni pun dia bubuh lah the next kaset yang bernama Luke. Luke ni dikabarkan adalah boyfriend kepada Dr. Adrian ni. Jadi kenapa ada kaset nama Luke ni? And then tanpa buang masa, Trisha ni pun tekan play. Dr. Adrian ni dia pergi ke klinik free yang dia volunteer tu. Lepas tu dia jumpa lah nurse yang duduk dekat kaunter. And then dia tanya, Luke mai tak lagi kerja? And then nurse tu kata, dia dah mai dah. Dia tengah tolong doktor lelaki ni guna sistem komputer. By the way, hang dapat lagi a box of chocolate and a card. Lepas tu Adrian ni pun dia ambil lah card tu, dia buka. And then dekat situ dia ada tulis lah, terima kasih sebab membantu aku pulih daripada segi aku punya kesihatan mental. Sebelum aku jumpa hang, memang aku ni dalam kegelapan dan hang tolong aku untuk keluar daripada kegelapan tu. Dengan ikhlas, Lola Hernandez. Adrian ni dia memang selalu dapat kad, surat daripada patient-patient dia. Dan mostly yang dia dapat ni memang orang-orang yang berterima kasih lah dekat dia. Dan surat-surat dan kad yang dia dapat ni pun dia simpan in case kalau macam dia ada rasa insecure ke, anxiety ke, macam ada satu moment in your life yang hang rasa macam hang ni ada kekurangan, hang ni ada kelemahan apa semua, dan mungkin benda ni akan dapat tolong dia bagi semangat satu hari nanti. Jadi dia pun simpan kad tu dalam poket. Lepas tu dia nak carilah si Luke. And then nurse tu kata, box of chocolate ni hang tak mau ke? And then Adrian dia kata, tak apalah, hang makanlah benda tu. Dia terus macam cari Luke dekat bilik doktor lelaki ni. Waktu ni kira macam Luke ni dia tengah ajak doktor lelaki ni. Doktor lelaki ni kira macam doktor tua. Jadi bila hang nak ajak sistem komputer ni, makan masa dan kena tahan sabar lah. Bila orang suruh klik sekali, dia pergi klik double klik. Lepas tu Adrian ni pun
dia ketuk lah pintu bilik doktor tu. Dia kata boleh tak dia nak jumpa Luke Sat. And then doktor tu pun macam okay sure. And then Luke pun keluar daripada bilik tu. And then Luke tanyalah kenapa. Waktu ni kira Adrian ni dia pakai baju warna merah tau. Sebabkan dia ni macam study psychology, jadi dia tahulah what attract a human being. So kebanyakan orang dia selalu attracted dengan baju colour merah, especially lelaki ni dia suka bila perempuan pakai baju warna merah. And then Adrian ni dia terus tanya si Luke ni. Dia kata, hari tu kan hang bagi tahu dekat aku yang hang tolong set up security camera dekat rumah mak hang. Boleh tak hang tolong aku? Lepas tu Luke ni dia kata lah, bukan aku tak mau tolong, tapi hang kan duduk rumah besar. So aku rasa better hang hire an official company untuk set up security camera yang okay, yang elok, yang lebih advance lah. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, aku tak mau company, aku nak hang. And plus aku dah buy equipment untuk pasang CCTV ni. Lepas tu Luke ni kata lah, company ni pun macam boleh je tolong set up untuk hang kan. Adrian ni pun dia pujuk lah, dia kata please, aku memang nak sangat hang tolong aku upah hang, aku buat apa saja, belanja hang makan ke apa ke, janji hang tolong aku. And then Luke ni pun macam okay, dia boleh je tolong, tak ada masalah. And then dia tolong for free lah, tak payah nak bayar apa-apa. And then Adrian ni kata at least macam bagilah aku belanja hang makan ke apa ke. And then Luke ni pun macam dia senyum, dia macam okay lah. Lepas tu Luke ni tanyalah bila yang hang nak aku pasang security camera ni. And then Adrian ni dia kata bila-bila hang free. And then Luke ni pun macam malam ni aku free. And Adrian ni pun dia sangat okay lah dengan benda tu, sebab dia memang nak pasang as soon as possible. Dia nak pasang CCTV ni, puncak utama dia adalah sebab EJ. Dia takut lah in case lah EJ ni ada buat something ke dekat dia, at least dia ada record lah yang mengatakan EJ ni yang buat. Dan malam tu memang Luke ni pun mai lah ke rumah si Adrian ni. Bila dia masuk je rumah si Adrian ni, dia kata wish Adrian, rumah hang besar gila. And hang duduk punya lah jauh. And duduk seorang pula tu. Macam mana kalau hang kena ribut salji? Macam, yelah tak nampak jalan kan. And then Adrian ni dia kata lah, aku ada hire macam company ni. Kira macam depa ni akan clean out jalan lah. Dia bayar lah depa ni. Lepas tu Luke ni dia macam duk impress lagi dengan rumah si Adrian ni. And then Luke ni dia kata lah, sorry lah aku macam nampak macam perak sangat kan. Aku first time tengok orang duduk dekat rumah macam istana ni. Lepas tu Adrian ni pun dia kata lah, tu aku dah beli semua equipment, kira hang boleh pasang je lah. And then Luke ni dia kata, hang sure ke hang tak mau hire company yang terror pasal benda ni? And then Adrian ni dia macam Luke, macam push Luke ni lah. And then Luke ni pun macam okay, aku pasang. Actually part ni pun macam annoyed juga, sebab yelah waktu first hang berkemain lagi offer dekat kawan ni. Lepas tu tiba-tiba hang macam hang tak nak hire private company ke? Dah kawan tu nak hang lah. Macam dah kena cakap berpuluh kali pun penat juga. And then Luke ni pun dia bawa keluar lah dia punya toolbox untuk dia pasang kamera-kamera ni dekat rumah si Adrian ni. And then Adrian ni dia tanya lah Luke, hang boleh ke buat kan? And then Luke ni pun macam tak ada masalah, dia boleh je buat. Hang tak kisah ke kalau aku buat lubang sana sini dekat rumah hang? And then Adrian dia kata buatlah apa yang hang perlu buat. Lepas tu Adrian ni kira macam duduk-duduk tengok lah Luke ni bawa keluar semua barang-barang dia apa semua. And then Luke ni dia kata lah, benda ni mungkin akan makan masa lah untuk aku pasang, so hang tak payahlah nak duduk sini tengok aku, hang boleh buat kerja lain. Actually Adrian ni dia macam start nampak lah yang Luke ni lelaki yang attractive, dan dia pun tak kisah untuk tengok aja apa yang Luke ni buat. Tapi yelah macam dia tak nak lah macam pelik-pelik kan. And then Adrian ni kata okay tak apa, kalau macam tu aku ada dalam office aku dekat bilik sana tu, nanti kalau apa-apa hang panggil je aku. And then Luke ni pun macam okay. Adrian ni dia duduk dalam office tu, tapi dia jadi macam tak senang duduk. Dia nak tengok je Luke ni buat kerja, sebab yelah dia nak tengok macam mana dia set up security camera tu. Memang benda ni dia memang eager sangat nak pasang. Semua punca daripada EJ ni. Tapi yelah dia tak nak lah macam menekan-nekan sangat si Luke ni, takut macam Luke ni tak selesa dia duduk tengok. And then tiba-tiba Luke ni panggil dia. Tu Adrian ni pun macam keluar lah daripada bilik office tu. And then nampak Luke ni tengah pegang buku si Adrian ni yang tajuk The Anatomy of Fear. Lepas tu Luke ni dia kata lah, sorry lah aku bukannya macam nak menyebut, tapi aku nampak buku hang ni and aku ada baca sikit and it's really interesting book. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, thank you, buku ni tak keluar lagi dan akan dikeluarkan dalam beberapa bulan nanti. Lepas tu Luke ni dia kata lah, aku baca buku hang sebelum ni dan aku rasa macam buku hang ni memang semuanya best, semuanya macam very intelligent lah. Dia kata mesti hang banyak kali kan dengar pujian macam ni, tapi still Adrian ni macam thank you. Lepas tu Luke ni dia kata lah, buku ni pasal fear ke? And then Adrian ni dia
dia kata buku ni lah macam buku yang dia paling proud sekali, dia paling puas hati sekali. Dan buku ni basically about semua pesakit-pesakit dia yang melalui situasi yang sangat menakutkan dan sangat macam horrible lah, yang menghantui mereka, dan macam mana mereka nak cope dengan situasi tu, dan macam mana mereka nak survive selepas kejadian yang teruk jadi dekat mereka. And then Adrian ni dia kata lah, case study dia yang pesakit-pesakit dia ni yang paling tragedi sekali adalah pesakit yang nama PL. Ingat tak video sebelum ni yang cerita patient dia PL ni yang tunang dia kena bunuh tu? Lepas tu dia pun cerita lah dekat Luke. Dia kata patient ni, dia dengan tunang dia dengan 2 orang kawan dia kena attack. Dia pun ni semua kena tikam oleh seorang lelaki ni. Tiba-tiba mai bunuh tunang dia, bunuh 2 orang kawan dia. Lepas tu lelaki tu siap toreh tayar kereta dia ni so that dia ni tak boleh lari. And then somehow patient aku ni survive dan minta tolong dengan kereta yang lalu dekat dengan cabin yang dia sewa ni. Lepas tu Luke ni macam teruknya Lepas tu Adrian ni pun dia cakap lah, dia kata tak sampai sekarang polis tak dapat jumpa penjenayah tu. Lepas tu Luke ni pun macam serius lah, sampai sekarang polis tak jumpa siapa yang buat. And then Adrian ni dia kata lah, well Han nak tuduh siapa? Macam someone tiba-tiba pecah masuk a cabin and then randomly bunuh orang yang tak kenal. Lepas tu Luke ni dia tutup buku tu and then dia kata, and aku rasa Han pun banyak bantu dia lah untuk dia pulih daripada situasi tu. And then Adrian ni kata lah, aku pun harap yang bantuan aku ni memang dapat tolong dia lah untuk overcome the trauma. And then Luke ni, okay, so aku nak tunjuk dekat your new security camera. And then Luke ni pun dia tunjuk lah kamera yang dia pasang semua. Lepas tu dia tunjuk lah sistem security yang boleh arm and disarm. Lepas tu nanti Han masukkan code. Lepas tu Adrian ni pun dia tengok lah semua kamera yang ada. And then ada kamera yang dekat luar. Lepas tu Luke ni dia kata lah, Han boleh control Han punya security ni through phone. Kalau Han bagi aku phone aku install lah apps yang untuk control kamera-kamera ni semua. Lepas tu Adrian ni dia tinggal handphone dia dalam bilik office dia. Lepas tu dia pun nak pergi ambil and Luke ni ikut dia. Lepas dia ambil handphone tu, dia bagi dekat si Luke, and then Luke ni pun install lah apps tu apa semua. And then Luke ni kira macam dia tengok dalam office si Adrian ni, and then dia nampak tape recorder. Lepas tu dia kata, tu untuk apa? And then Adrian ni dia kata lah, yang tu aku guna untuk record conversation aku dengan patient-patient aku. And then Luke ni tanya lah, semua pesakit Han record? And then Adrian ni dia kata, tapi macam aku record ni adalah untuk aku dengar balik saja. Selain daripada tu tak ada lah. And plus aku tak ada lah macam sistem komputer yang boleh untuk aku record or analyse aku punya patient ni. So based on recording lah untuk aku analyse mereka dan apa yang aku boleh tolong mereka. Lepas tu Luke ni tanya lah, kenapa Han record pakai kaset? Kenapa Han tak record guna device yang boleh transfer file tu ke dalam komputer and Han simpan dalam komputer je? Ni kalau Han record dalam kaset, mesti kaset Han banyak. Lepas tu Adrian ni dia macam senyum lah. Dia kata lah, actually aku suka kaset. Macam kaset ni senang lah bagi dia. And then Luke ni dia macam usik lah. Dia kata, aku macam masuk ke time machine dan back balik ke zaman 90-an, 80-an. Sebab yelah macam orang record pakai kaset. And then Dr. Adrian ni dia kata lah, actually kaset ni macam convenient lah juga. And aku boleh demonstrate dekat Hang. Jadi Hang akan merasai pengalaman session bersama Dr. Adrian. So Han boleh duduk dekat sofa tu. Jadi Luke ni pun dia macam senyum, dia duduk dekat sofa tu. And then Luke ni pun dia duduk. And then Adrian ni dia kata lah, Han tahu tak, ramai orang bayar aku mahal tau untuk merasai pengalaman ni. And then Luke ni dia gelak. Dia kata, oh yes, of course lah kan. So bagilah pengalaman session bersama Dr. Adrian. And then mulalah recording ni. And then Adrian ni dia kata, this is my first session with LS yang berumur 30. And then dengar suara Luke kata 36. And then Adrian ni macam 36. Seorang lelaki yang normal dan sangat pandai dalam komputer and all the technicians. Tapi masalahnya dia suka bawa hammer kat belakang kereta dia. And then Luke ni dia gelak and then dia kata, hey, patutnya bersyukur tak aku bawa hammer tu. Lepas tu Adrian ni pun dia tanyalah si Luke, so Luke, boleh tak Hang cerita sikit tentang diri Hang? And then Luke ni pun tanyalah, pasal apa kan? And then Adrian ni kata, anything yang Hang boleh share and Hang rasa penting. Lepas tu Luke ni pun dia habaq. Dia kata, well, aku ada master dalam computer science and aku dah bekerja since aku habis master dalam information technology, dan aku juga ada bekerja dengan medical facility untuk set up semualah yang berkaitan dengan komputer, AMR, selama 5 tahun. Lepas tu Adrian ni tanyalah, Hang suka tak dengan kerja Hang? And then Luke ni kata, yes, aku enjoy dengan kerja aku. I mean, like dia pekerjaan kan, it could be worse. Lepas tu Adrian ni tanya, Hang dah kahwin belum Luke? And then Luke ni kata, Hang tahu kan aku tak kahwin lagi. Lepas tu
Adrian ni kata, ya ke? Lepas tu Luke ni dia kata, well, aku tak pakai cincin kahwin. And then Adrian ni dia kata lah, ramai je lelaki yang dah kahwin tapi dia tak pakai cincin kahwin. And then Luke ni pun macam, okay fine, aku tak kahwin lagi. Lepas tu Adrian ni tanya, sebelum ni hang pernah kahwin tak? And then Luke ni dia kata, yes, aku pernah kahwin. And then Eddie ni tanyalah, so macam mana perkahwinan tu dah tak ada? And then Luke ni dia kata, sebab wife aku dah mati. Lepas tu Adrian ni pun kata, I'm so sorry. And then Luke ni dia kata, it's okay, dah lama dah pun benda ni jadi. And then Adrian ni dia kata lah, hang nak cerita tak pasal benda ni? Lepas tu Luke ni dia kata, no, actually aku rasa macam benda ni adalah satu kesilapan lah. Boleh tak kita stop benda ni, stop recording? Lepas tu Adrian ni kata, no, aku tak setuju. Aku rasa kita ada banyak benda yang kita boleh discover, sebab hang ni a very interesting person. And then Luke ni dia gelak, dia kata, really? Am I? And then Adrian ni dia kata, yes, hang a very complex and interesting person, sebab hang spend your entire evening untuk tolong perempuan yang hang barely kenal, and then expected nothing in return daripada dia. Lepas tu Luke ni dia jawab lah, dia kata, well, aku kenal lah tolong dia. Dia duduk dekat pendalaman entah mana-mana, duduk sorang-sorang, so aku tak nak lah apa-apa jadi dekat dia. Lepas tu Adrian ni kata, that's very considerate. And then Luke ni dia kata, well, aku boleh dikatakan a nice guy or seorang pengampu. And then Adrian ni dia kata lah, hang seorang pengampu kalau hang tolong orang tu and expect something in return. Lepas tu Luke ni dia kata lah, tak, aku tak expect lah anything, cuma aku just berharap. Lepas tu Adrian ni tanya lah, berharap untuk apa? And then Luke ni kata, nothing, never mind, lupakan. No, aku nak tahu. And then Luke ni pun dia cerita, dia kata, so perempuan yang aku tolong malam ni, dia ni kata aku ni complex and interesting, but actually dia yang ada karakter ni, dan dia seorang perempuan yang sangat intelligent, and aku rasa kagum dengan dia yang dia sanggup spend free time dia untuk tolong secara free, volunteer dekat klinik yang biasa-biasa ni, sebab dia nak tolong pesakit-pesakit mental health ni, dan dia banyak tolong mereka, dan mereka pun sangat suka dengan dia. Mungkin perempuan tu dia rasa macam benda tu not a big deal, tapi benda tu sangat penting untuk pesakit dia. And then Adrian ni dia kata, so hang nak tolong perempuan ni sebab dia suka tolong orang? And then Luke ni kata, yes, well, part of it. Tapi, and then Adrian ni kata, tapi apa? And then Luke ni dia jawab, tapi aku rasa dia sangat interesting, caring, complex, and also dia sangat cantik. Lepas tu Adrian ni kata lah, oh, so hang rasa dia cantik lah? And then Luke ni kata, yes, aku memang rasa dia sangat cantik. And then Adrian ni kata, oh, I see. So sekarang ni hang bagi tahu aku yang hang ada perasaan lah dekat perempuan ni. And then Luke ni dia macam malu-malu, dia macam lepas tu Adrian ni dia kata, hang sedap tak sekarang ni muka hang tengah merah? Lepas tu Luke ni dia kata, haha, buat lawak. Okay fine, yes, aku suka dia, aku ada perasaan dekat dia. And then Adrian ni tanya, so hang rasa apa perasaan dia dekat hang? And then Luke ni dia jawab, entahlah, susah nak baca dia ni, dan aku tak rasa yang dia suka aku macam mana aku suka dia. And then Adrian ni dia kata, oh, is that so? And then Luke ni pun dia kata lah, yes, I mean, aku baru je ada dekat rumah dia 2 jam, and then tiba-tiba dia suruh aku duduk atas sofa dia, and then dia pujuk aku untuk join dia punya session experience dengan temu bual dia ni, tanya aku semua soalan-soalan ni. And the whole time aku duduk tengah fikir sama ada patut ke aku just bangun daripada sofa ni dan cium dia, agak-agak macam mana reaksi dia. Lepas tu Adrian ni dia kata, kenapa hang tak buat je? And then Luke ni dia kata, aku takut dia tak mau benda tu, and aku takut dia tampak aku. And then Adrian ni dia kata lah, aku tak rasa dia akan buat macam tu. And then Luke ni macam, ya ke? And then Adrian ni dia kata, you never know unless you try. Note to self, beli tape recorder. And then malam tu Adrian ni dengan Luke ni tidur bersama lah, dan dia rasa macam happy lah, sebab dia tak expect yang dia ni akan end up with a guy tidur dengan dia. Sebab yelah, dia selalu sibuk dengan kerja, dan dia pun macam tak berharap pun untuk ada pasangan dalam hidup dia. Tapi dengan Luke ni somehow macam dia tiba-tiba macam suka. Lepas tu disebabkan dah macam tengah malam, so Adrian ni dia tak maulah Luke ni tidur rumah dia. Dia nak suruh Luke ni balik, tapi dia macam tak sampai hati lah nak suruh kau ni balik. Dia rasa macam yelah yang macam kasar kan, sebab dia suka Luke ni. Dia tak maulah macam diingat, buatkan si Luke ni ingat yang dia ni nak gunakan Luke ni untuk puaskan hati dia sahaja. Lepas tu tiba-tiba Luke ni dia kata, lapar lah, hang lapar tak? Jom kita makan. Lepas tu Adrian ni kata, oh, kita boleh cari makanan dalam peti ais aku, boleh tengok apa yang ada. And then Luke ni pun dia pakai baju dengan si Adrian ni. Lepas tu dia pun turun bawah carilah makanan, tapi makanan tak ada. Lepas tu Adrian ni dia macam cakap lah, sorry, aku selalu makan luar, jadi aku tak banyak lah makanan dalam rumah ni. Lepas tu Luke ni dia gelak, tapi dia cari lagi, dia cari. Lepas tu dia pun jumpa lah macam a jar of peanut butter, yang tu je yang boleh makan. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, sorry lagi,
sorry. And then Luke ni kata, it's okay, macam kenapa hang nak sorry kan. Makanan ni pun memang aku suka, favourite aku waktu aku kecil. Lepas tu Adrian ni kata lah, kecil-kecil hang mesti comel kan. Lepas tu Luke ni dia macam senyum, dia kata boleh lah, tapi waktu dia remaja dia ni macam nakai sikit, dia kata. So Adrian tanyalah nakai macam mana. Lepas tu Luke ni dia kata lah, dulu dia selalu kena tangkap pasal dia hacking orang. Dia ni a hacker. Sampai ke satu masa tu dia kena tangkap. Lepas tu kira macam hukuman tu kira memang dah nak masuk penjara dah lah. Tapi nasib baik parents dia ni hire a good lawyer, so dia terlepas. And then Adrian ni dia kata lah, oh very impressive benda tu. Then Luke ni tanya lah, impressive dengan apa? Impressive yang aku ni hacker or aku ni tak masuk penjara? Lepas tu Adrian ni dia jawab lah, dia kata dua-dua. Hang still boleh buat ke? Tu Luke tanya lah, boleh buat apa? Hacking ke? Yes boleh, tapi aku dah tak buat dah lah kerja tu. Sebab yelah sekarang ni kan macam aku kerja dengan orang. And bila orang tahu kata hang ni pandai hack apa semua, nanti orang takkan hire hang dah. Orang akan tahu yang hang ni boleh rosakkan sistem depa ke apa ke. Lepas tu Adrian ni pun macam angguk je benda tu. And then Luke ni dia kata lah, aku rasa hang waktu kecil-kecil pun mesti hang anak murid kesayangan cikgu kan. Lepas tu Adrian ni dia kata, actually tak. Well, mostly orang dewasa ni dia tak suka kalau budak-budak ni lagi pandai daripada depa. Lepas tu Luke ni dia puji si Adrian ni, dia kata of course hang lagi pandai daripada depa. Sebab hang memang pandai pun. Lepas tu Luke ni dia macam tengok rumah si Adrian ni, dia kata rumah hang memang besar betul you know. Lepas tu si Adrian ni dia kata lah, itulah aku duduk seorang juga. And then Luke ni dia gelak, dia kata aku tak tanya perempat tu. And then Adrian kata aku tahu, tapi macam biasalah bila duduk dekat rumah ni mostly orang akan tanya and expect aku ni ada suami ke, ada anak ke. Tapi sebenarnya aku duduk seorang-seorang. Lepas tu Luke ni dia kata lah, actually aku sangat lega, sangat happy yang hang ni tak kahwin lagi dan tak ada husband. Lepas tu Adrian ni dia senyum, dia kata macam mana dengan hang? Hang kata hang dah kahwin kan sebelum ni. Lepas tu Luke ni dia macam, aku malas nak cerita pasal benda tu. Lepas tu Adrian ni muka dia macam kecewa lah yang si Luke ni tak mau cerita kan. Lepas tu dia macam, oh okay. And then Luke ni perasan lah. Lepas tu Luke ni kata lah, actually ex-wife aku ni mati sebab accident. And benda tu memang teruk lah, accident tu memang teruk. So aku kalau boleh tak maulah ingatkan peristiwa tu waktu aku tengah bersama dengan hang. Lepas tu si Adrian ni pun dia cakap lah, okay, aku faham benda tu. And memang dia faham lah dengan situasi tu. Lepas tu si Adrian ni pun dia macam aku suka spend time dengan hang. Bila-bila aku nak macam kita spend time lagi lah bersama. Lepas tu dia tengok jam dah pukul 1 pagi. Dia ni pun macam dia nak rehat lah. Dia tak maulah Luke ni duduk dekat sini. Lepas tu Luke ni dia gelak. And then Adrian tanya lah kenapa hang gelak. And then Luke ni dia kata lah, hang memang nak aku balik kan, tapi hang macam too nice to say it to me. Lepas tu Adrian ni dia gelak. Dia kata yelah macam actually aku dah biasa tidur seorang dan aku pun rasa macam hang mesti prefer nak tidur atas katil hang kan. Lepas tu Luke ni dia gelak lah. Dia kata actually memang aku nak balik pun dan aku akan stay sini kalau hang nak aku stay. And plus esok memang aku kena pergi hospital awal-awal pagi. So kalau boleh aku tak mau lah macam kena bangun awal pagi, balik rumah aku, tukar baju, lepas tu pergi hospital. So that's why lah actually aku nak balik malam ni. Tapi aku akan stay kalau hang nak aku stay. Tapi aku akan balik lah. Lepas tu Adrian ni macam oh thank you. And then Luke ni dia kata dengan syarat you let me take you to dinner. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, patutnya aku yang belanja hang dinner sebab hang tolong aku. Lepas tu Luke ni dia kata no, aku nak belanja hang dinner. Okay, interesting fact yang Dr. Adrian ni tengah fikir. Kalau diikutkan dari segi evolutionary perspective, kalau binatang, si jantan ni bila dia nak reproduce, dia akan cari betina yang sesuai lah untuk dia. Dan bila dia nak ngorak si betina ni, dia akan bawa macam satu gift ataupun dia buat something lah yang membuatkan betina ni setuju untuk reproduce spesies mereka. So berbeza sikit lah dengan manusia ni. Kalau untuk manusia, lelaki ni dia akan rasa bertanggungjawab, rasa obligate untuk make a decision and take control of the situation so that perempuan ni akan ikut cakap dia. So bila first date lelaki nak belanja perempuan, lelaki ni bayar, itu menunjukkan yang lelaki ni dia nak tunjuk yang kata dia nak dominant role. Kira macam dia nak jadi leader lah in the relationship. So actually benda tu normal je. Sebab yelah bila lelaki belanja perempuan, that means macam lelaki tu baik, lelaki tu gentleman. And bila lelaki take control macam tu, actually perempuan suka je. Cuma perempuan tak suka bila hang control decisions dia. Ni according to the book lah. It's not my personal opinion. Lepas tu Adrian ni dia macam rasa bersalah lah. Dia nak belanja si Luke ni, tapi Luke ni insist on nak belanja dia. Lepas tu Luke ni dia macam gugut lah si Adrian ni. Dia kata aku akan stay kat rumah hang malam ni kalau hang tak say yes. And then Adrian ni pun macam okay fine, aku keluar dinner dengan hang belanja aku. And then Luke ni pun dia balik. Lepas tu Adrian ni dia terfikir mungkin Luke ni boleh tolong dia dengan masalah dia pasal EJ. Lepas Trisha dengar tape recorder yang
Adrian dengan Luke punya conversations. Jadi Tricia ni dia perasan Luke ni dengan Adrian ni memang suka each other. Dengar suara dia pun ni memang yelah macam hang flirt dengan aku flirt dengan hang. Jadi dia rasa macam tak logik kalau Luke ni ada involved dengan kehilangan Dr. Adrian ni. Macam it doesn't make sense. Kalau nak dibandingkan suara Luke dengan si EJ lagi ada possibility untuk jadi suspect yang involved dengan kehilangan Dr. Adrian. Tapi Luke ni macam dia baik gila. Ke Dr. Adrian ni ada buat something dekat Luke yang membuatkan Luke ni geram dengan dia, marah dengan dia, dan Luke ni balas dendam. Lepas Tricia habis dengar take tu, dia pun macam tutup dan dia dah naik atas lah nak tengok si Ethan ni. Waktu ni kira macam dah tengah hari. Lepas tu bila dia naik atas, dia perasan dekat macam hallway tu, nak ke bilik tu, dia perasan macam ada tali tau dekat ceiling ni. Lepas tu dia macam tali ni mungkin macam untuk tarik dan akan keluar tangga, which is jalan untuk ke attic, bilik atas lah. And then dia teringat yang Judy ni pernah bagi tahu kata rumah ni ada attic macam untuk hang simpan storage lah. Lepas tu si Tricia ni dia perasan ada satu bilik selain daripada bilik master bedroom, ada bilik tu tertutup. Lepas tu dia fikir mungkin Ethan dalam tu kot. Kalau tidak, si Tricia ni dia nak panggil Ethan ni lah, nak macam naik ke bilik attic ni. Tapi dia takut macam ganggu si Ethan ni buat kerja. Jadi dia pun macam naik lah seseorang sendiri. Mula-mula dia takut nak naik, tapi dia macam naik je lah nak tengok kan. Lepas tu bila dia tengok dekat attic, kira macam kan dia daripada bawah naik ke atas, so kepala tu yang masuk dulu kan. Lepas tu dia tengok lah, kira dia tak panjat sampai habis. Dia tengok, dia masuk kot kepala je dulu. Lepas tu dia tengok lah, ada Christmas tree, lepas tu ada kotak-kotak, lepas tu adalah macam beberapa kotak yang menjadi storage lah dekat dalam tu. And then bila dia tengok keliling macam tak ada apa, tak ada nampak macam suspicious apa-apa, jadi dia pun naik. Dia naik, dia tengok lah, ni kotak apa, ni kotak apa. Lepas tu dia tengok lah, ada barang-barang yang macam untuk perhiasan Christmas, ada barang-barang untuk perhiasan celebration lain. Lepas tu tak apalah, bila dia dah tengok kotak-kotak ni, lepas tu dia angkat lah macam ada satu kotak kecil. Dia nak tengok lah apa isi dalam tu. Lepas tu bila dia buka, dia tengok macam ada macam barang-barang perhiasan je lah. Lepas tu dia tutup. Lepas tu dia tengok lah keliling kawasan attic ni. Lepas tu dia macam fikir kot lah ada hidden room ke apa ke kan, macam yang dia jumpa bilik tape tu ke. Lepas tu dia tengok lah kot lah ada dalam kotak ni ada kaset lagi ke. Tapi dia tengok macam tak ada apa. Lepas tu bila dia letak kotak yang dia pegang tadi tu, lepas tu dia perasan in between all kotak yang lain ni, dia perasan ada sleeping bag. Lepas tu dia ambil sleeping bag ni, dia macam pelik. Barang-barang dekat dalam attic ni semuanya berabuk kecuali sleeping bag ni. Dan nampak macam sleeping bag ni baru, macam baru diguna. Dan dekat atas sleeping bag ni ada bantai, dan bantai ni bersih, tak ada habuk. Dan nampak lah macam bantai ni dia pakai macam lapik baru. Lepas tu dia macam fikir maknanya ada orang baru guna sleeping bag ni dengan bantai ni tau. Lepas tu Tricia ni dia macam berdebat-debat, dia jadi macam takut. Lepas tu dia baling sleeping bag dengan bantai tu. Lepas tu dia turun daripada attic ni, dia turun kira macam kelang kabut jugalah. Lepas tu dia masuk bilik yang tertutup tadi tu, dia masuk dalam dan Ethan ada dalam tu. Ethan ni kira macam tengah buat kerja dekat meja lah. Lepas tu Ethan ni kata lah, Tricia kenapa? And then Tricia ni dia dengan gelabahnya dia kata ada orang dalam rumah ni. Lepas tu Ethan ni kata apa maksud hang? Tadi aku pergi kat attic, lepas tu aku jumpa sleeping bag. Lepas tu Ethan ni macam hang jumpa sleeping bag, okay, so apa yang membuatkan hang rasa ada orang dalam rumah ni pasal sleeping bag ni? Lepas tu Tricia ni kata no, hang tak faham, semua benda dalam rumah ni semuanya berabuk, tapi sleeping bag ni bersih. Lepas tu Ethan ni dia kata mungkin dia di cover oleh benda yang macam anti dust yang takkan berabuk. Lepas tu Tricia ni macam pandang si Ethan ni macam really. Lepas tu Ethan ni dia kata lah, aku tak tahu nak respon macam mana. Hang kata macam ada orang dalam rumah ni, tapi masalahnya aku tak nampak pun macam ada tanda-tanda macam orang ada dalam rumah ni. Lepas tu Tricia ni dia kata are you serious? Hang tengok kan semalam ada tapak kaki yang kita tak familiar, bukan tapak kaki kasut hang, bukan tapak kaki kasut Judy, bukan tapak kaki aku. Lepas tu dengan makanan-makanan dalam fridge tu. And then plus malam tadi aku dengar macam ada bunyi benda pecah. Lepas tu dengan yang gambar si Adrian tu tiba-tiba berubah. Wait, you know what? Fine, aku tahu hang mesti tak percaya cakap aku. Lepas tu Ethan ni dia kata bukan aku tak mau percaya cakap hang, tapi and then Tricia ni dia kata lah, so kalau bukan tak percaya, hang panggil apa kan? Sebab sekarang ni memang nampak macam hang tak percaya aku pun. Lepas tu Ethan ni dia kata lah, sebab ikut keadaan hang ni tengah pregnant, letih.
Lepas tu dah lah keadaan cuaca sejuk. So aku rasa macam apa yang hang nampak ni macam imajinasi hang saja. Mungkin ni pembawaan budak. And then Ethan ni dia macam mai lah peluk si Trisha ni. Lepas tu dia kata, ish, hang ni badan hang ni sejuk kan. Lepas tu Trisha ni dia baru teringat dia naik atas ni sebab dia terlampau sejuk. Jadi dia macam nak berselimut lah, boleh dikatakan. Lepas tu Ethan ni dia kata lah, well, nanti kalau kita dah pindah rumah ni, macam banyak benda yang kita kena fix. Utamanya macam fix the temperature controller so that kita tak sejuk macam ni. And then Trisha ni dia kata lah, itulah sejuk rumah ni. Lepas tu sekarang ni kita nak buat apa? Pakai coats juga 24 jam. And then Ethan ni dia kata lah, well, ada almari baju kan dalam bilik master bedroom tu. Hang pilih je lah baju yang mana untuk pakai yang boleh memanaskan badan hang. And then Trisha ni dia kata lah, oh memang tak lah dia nak pakai baju a dead woman. Lepas tu Ethan ni dia kata lah, ikutlah. Sekarang ni hang ada a few choice. Sama ada hang pakai je coat hang, baju hang ni berpuluh kali, ataupun hang boleh pilih baju dalam almari Dr. Adrian ni, ataupun hang biarkan badan hang sejuk. And Trisha ni actually dia annoyed tau sebab dia nak keluar daripada rumah ni. Dia tak mau stay dekat rumah ni. Tapi memandangkan keadaan macam tak mengizinkan, jadi dia pun macam okay fine. Dia pun pergi lah ke bilik master bedroom dan carilah baju-baju si Adrian ni. Baju-baju si Adrian ni semuanya elok-elok, lawa-lawa dan memang branded lah. Lepas tu dia carilah baju-baju yang untuk dia pakai dalam rumah yang boleh tahan badan dia daripada sejuk sangat. Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Jadi dia pun carilah. Lepas tu dia jumpa ada baju sweater cashmere. And then dia pun macam ambil baju sweater tu. Dan sweater cashmere tu memang lawa lah, putih macam salji tu. Tu dia pun pakai. Dia suka lah. Lepas tu Trisha ni dia rasa macam nak ambil terus lah sweater ni. Lepas tu Trisha ni macam macam lah Dr. Adrian ni akan mai balik semata nak ambil balik sweater dia.